Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi guys. Alright. Salam hujung minggu. Alright. Hari ni punya segmen satu hari satu video bersama Lain tu Zack. Kita buat istimewa. Kita bersiaran dari luar konti. Luar konti Okey. Kita orang berada di Gamuda Garden macam biasalah hujung minggu kalau tak ada job lah kan bawa anak-anak. Ada wife ada program lah. Memang hujung minggu kalau dia tak ada apa-apa dia ada program kat depan tu. Okay, so kita akan berjogging lah. Alright, so rehat-rehat jap. Anak pergi jogging kan, si Awis memang atlet kan, so kena dia berlari lah. Bapak dia tak payah sangat lah, bapak dia hotel relax-relax lah. Okey, kita sambung cerita semalam Semalam berkenaan dengan album dah release apa semua, Elemen 2Z semua dah release kan. Dah release apa semua. So dalam 2-3 bulan pertama tu dia macam slow sikit, tapi lepas masuk 5-6 bulan album tu release, dia meletup lah. Dengan lagu berdendang lah, lagu berdendang yang mana dianya ada unsur negeri Sarawak so, ling 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 tigilik cong gerapang belangak sombe pecah geliga ketawa ting ting ling 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 tigiling geling ling 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 tigiling geling hak tika hak teku hak ku hak macam tu. So lirik lagu dan lagu tu dicipta oleh Abang Kia lah orang Sarawak. Jadi kita bersyukur sebab dengan adanya lagu tu betul-betul melonjakkan nama itu Z dengan satu konsep yang different, berbeza lain daripada lain kan So seluruh Malaysia dah mula mainkan lagu tu pun berjaya sampai ke final konsert puncak 10 konsert pujaan 10 Nescafe ATM berjaya menang apa semua kan. So berjaya dapat satu anugerah hujung tahun 95 tu. Jadi bila dah settle tu, tapi sebelum tu kita nak cerita pasal negeri Sarawak kita orang tak sangka yang mana yalah, walaupun kita ni bukan orang Sarawak, walaupun orang Sarawak ingat kita orang Sarawak kan, sebab album tu dia punya lagu tu kan ada dialek Sarawak. So ramai orang ingat kita orang Sarawak. Kebetulan producer kita pula orang Sarawak. Jadi ramai orang ingat kita ni orang Sarawak. Dan album tu betul-betul meletup kat Sarawak. Ribuan kopis yang pertama orang beli tu daripada negeri Sarawak. Kan tu banyak undangan daripada Sarawak konsert bersama dengan radio Cats FM lah apa semua. Kita buat roadshow lah kan. Roadshow di Abang Lai ingat lagi konsert pertama 4 tempat yang kita ronda di Sarawak lah Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Dah kat 2 minggu kita ada kat Sarawak tu kan. Konsert merata lah. Dan memang alhamdulillah, terima kasih lah buat rakan-rakan kita di Sarawak, peminat-peminat kita di Sarawak. Contohnya macam Siti Kamsiah yang mengenali kita orang daripada dulu sampai sekarang. Walaupun sekarang ni dia dah bekerja di Semenanjung kan tetap masih lagi menjadi rakan setia Zack. Tu dia. Tu yang terbaik tu kan. Ramailah kawan-kawan yang memberi sokongan dan sebagainya lah. Itu merupakan satu yang benda yang kami tak dapat lupa lah. Ada satu kejadian kat Sarawak. Kat Sarawak kita orang macam belanja kasut ni sebenarnya. Sampai kat Sarawak tu kasut tu kompak tau. Kasut tu kompak kan. Lepas tu tiba-tiba ada satu orang tu datang ini datang kat hotel lah kan. Peminat. Tapi tak sangka lah sebab dia nak kasut tu, dia cakap, aku nak kasut kau ni, dia cakap. Aku nak kasut kau ni juga kan. Malam konsertnya besok malam, ada satu lagi malam kan. Dia datang, dia ambil kasut tu kan. Aku nak kasut ni juga, besok kau beli barulah, dia cakap. Macam tu kan. So dia bawa lah. Dia bawa pergi lah kasut. Okey lah kasut dah koyak kan. Sampai besok pagi kan dia datang ke ni tau. Datang ke hotel balik pagi tau. Sebab dia kita bukanlah nak sangat kasut tu, cuma terkejut lah kan. Sampai pagi tu datang tengok dia dah jahitkan siap cantik kasut tu. Dahsyat macam tu punya pengalaman pun ada kan. Itu pengalaman album pertama lah kan, seronok lah. Begitulah. Tapi yang tak dapat nak dilupakan adalah pengalaman bersama dengan Fendi. Kita ni konsep muzik kita memang macam tu, dengan lagu-lagu pelik, reggae dance, dengan reggae pop semua kan. Dan konsep tarian kita memang huru-hara lah. Adalah few things kadang-kadang kita masih ingat lagi. Arwah Abang Dalan Zainuddin ni dia A&R bukan A&R. Dia macam promotion manager lah, seorang promotion manager kat Sony kan. Dia lah banyak ajar kami step apa semua kan, untuk sequencekan lagu berdendang semua kan. Okey, dan tapi overall memang banyaknya huru-hara lah, kelang kabut lah. Kalau atas pentas tu memang yang penting orang happy lah. Lagi-lagi kena arwah Fendi kan, dia jenis happy go lucky kan, melompat-lompat, rambut panjang cantik, mata biru kan. Itu pengalaman kita orang lah. Memang satu pengalaman yang tak dapat nak dilupakan lah, walaupun sekarang dah berusia 5 siri kan. Pengalaman tu memang tersemat lah. Walaupun kehadiran Fendi cuma dalam album pertama kan. Album kedua tu dia ada, tapi
release dia album kedua, Yoko tu, dia minta kebenaran kita untuk sambung belajar. Jadi kita terpaksa releasekan dia lah. Okey, yang bab tu nanti kita akan sambung ke episod yang seterusnya, episod ke-7 lah. Okey, selepas release album kedua tu. Sebab lepas tu kita orang ada tengah meletup tu kan, tiba-tiba ada satu krisis lah. Krisis di mana itu tinggal 2 orang. Jadi itu album kedua lah. Album kedua itu ni tinggal 2 orang. Yoko tajuk album tu kan. Jadi nanti kita sembang dengan yang bab tu. Apa pun pada korang semua yang memberi sokongan, especially kawan-kawan kita di Sarawak kan. Ini baru di Sarawak, belum masuk lain. Belum Negeri Sembilan lagi Yoko, belum masuk Hela Bubu Hela lagi. Hela Bubu Hela Sabah pula. Kan, banyak lagi lah. So alhamdulillah dengan sokongan korang tu yang melonjakkan nama itu Z sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan kita di Sarawak. Thank you so much. Love you all. Okay, mungkin semua dah otai-otai lah kan. Yang dulu muda-muda anak-anak dara mungkin dah jadi mak-mak orang lah. Bercucu pun ada kot. Okay, apa pun itulah dia, kami berterima kasih banyak-banyak. Okay. Dan kalau terjumpa-jumpa kat sosial media macam gini kan, tegur-tegur lah kan. Ini pun Abalan buat satu hari satu video ni, kenangan-kenangan cerita lama ni untuk korang agak. So kalau ada yang nak follow ataupun kalau ada yang tertinggal cerita, korang boleh pergi ke TikTok Abalan. Pergi ke TikTok dan Abalan ada compilekan cerita-cerita tu dalam satu playlist. Satu hari satu video. So boleh check it out kat TikTok lah. Alright, so itu dia. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah besok kita jumpa lagi dalam episod ke-7 pula. Satu hari satu video. Anyway, pada korang yang nak dapatkan khidmat Abalan untuk perkhidmatan PA system, sewa PA system, DJ, MC, penyanyi dan sebagainya, korang boleh kontak Abalan. Lan itu Z Entertainment buat bisnes tu. Dan pada korang semua yang nak dapatkan khidmat jualan jual beli kereta mewah, korang boleh check Abang Jeff. Okay, so kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah besok kita sembang pasal masuk album kedua, di mana Fendi keluar pada grup. Dan tinggal 2 orang sebelum masuknya Cep. Kita tinggal 2 orang. Ada satu krisis yang menjadikan Abalan terpaksa menceburi satu bidang lain. Bidang apakah itu? Bidang lakonan. Filem apakah itu? Besok kita sembang. Kita jumpa lagi nanti guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak sambung berjalan. Berjalan je, tak ada lari penat. Okay guys, peace. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.